Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali. Okey, kali ni saya nak cerita sikit lah. Sedikit yang ilmu yang saya tahu sejak berkecimpung dalam memancing ni. Kalau kita nak pergi mancing, khususnya tepi laut lah. Ini bukan tepi sungai, tepi laut. Kita mesti tengok dia punya tanda-tanda ataupun kawasan tu ada perumah ikan. Contohnya, salah satunya perumah ikan. Kalau di atas darat, kita kena tengok kawasan tu pokok-pokok. Tapi tidak semestinya bila kita tengok tu ikan dia mesti 100% dapat. Ataupun ikan dia berduyun-duyun lah orang panggil. Ada faktor lain. Contoh ikatan pancing, cuaca, kelajuan air, itu semua ambil kira lah semua. Tapi salah satu dia, mesti kita tengok dia punya rumah. Kalau kita nak pergi mana-mana pun, mesti kita tengok rumah, bangunan, tempat tinggal dia kan. Kali ni, kita tengok dekat mana rumah ikan tu. Kalau dalam laut lain, kita tengok batu karang. Ini di atas darat. Tepi-tepi laut. Okey, jom kita tengok salah satunya kita tengok pokok. Pokok. Pertama sekali kita tengok ini. Salah satunya kita panggil pokok perepat. Pokok perepat ataupun nama lain lagi ada juga orang panggil pokok berembang, pokok pedada. Dalam bahasa Inggerisnya mangrove apple sebab buah dia macam apple. Itu salah satu pokok dia. Pokok dia tak ada straight, dia banyak bercabang-cabang. Dia ada besar, kadang-kadang sampai 15 meter tinggi dia. Pokok dia bercabang, lepas tu dia tinggi, lepas tu akar dia, itu yang tajam-tajam ni bentuk kun ni. Bentuk kun ni, maknanya akar dia sekeliling pokok tu. Ini kalau terpijak ni boleh nangis tu kalau tak pakai kasut. Yang paling penting pakai kasut getah macam ni lah. Dia ada, dia tapak tu ada start kasar sikit. Kalau pakai slipper tembus kaki tu. Okey, kalau kita lagi satu, kalau kita nak tahu dia punya daun ni. Dia daun ni hampir bulat lah. Dia macam licin lah. Licin macam pokok bunga, daun pokok bunga setawar tu. Dia licin. Pokok setawar tu kan kita bubuh dalam buku dia tumbuh akar tu. Ini tak adalah tumbuh akar. Dia daun dia macam ni. Hampir bulat lah. Lepas tu dia rapuh. Dia rapuh. Dia macam berlilin lah dia punya daun ni. Inilah kita panggil pokok berembang ataupun pokok perepat. Sama lah tu. Lagi satu pokok perepat ni atau berembang pedada ni, dia akar dia bukan keluar dari batang dia. Nanti saya tunjuk. Kita tunjuk yang mana. Ini. Dia pokok dia tak ada tumbuh akar lah dekat situ. Akar dia itulah yang macam kun ni. Berseradak macam bentuk aiskrim ni. Dia atas tajam, bawah lebar. Macam kun aiskrim tu. Ni. Okey, sebab apa dia panggil mangrove? Mangrove tu makna kayu bakau lah. Macam apple. Tengok buah berembang tu. Dia macam apple. Ini muda ni buah ni. Dia ada garisan ni.
Garisan ni tak tahu apa fungsi bila masak. Ini muda ni, dia rasa masam ni. Lepas tu kereh. Dia berasa masam, kereh. Lepas tu orang buat mancin rasanya sungai-sungai. Dia banyak guna umpan ni. Dia bulat macam apple. Buah berembang ni. Bulat seperti apple. Lepas tu ini muda. Ini buah dia dalam ni. Ini kera memang suka makan ni. Dia punya buah macam ni lah. Dia kereh ni, kalau muda memang kereh ni. Nak makan. Ni dia punya buah. Ini orang panggil buah untuk buat umpan, pancin pun boleh ni. Ini dah hampir masak lah ni. Udah warna merah ni. Ikan semilang ke, ikan siakap. Dia suka datang bertelur kat sini. Dia macam rumah dia lah. Makna arwah tak berapa laju kat sini. Dia boleh berlindung-lindung. Sebab dia banyak akor-akor. Kalau dia nak bertelur ke. Dia senang menyeruk lah. Tapi nak mancin kat sini, hajab medang sangkut. Ni kawasan ni. Dia ada tepi-tepi apa ni? Tepi-tepi laut lah. Ini kita kira dia panggil Abang Long pokok bakau lah. Sebab dia paling tinggi, paling besar ni. Pokok ni. Dia boleh menyayup. Dia bercabang-cabang atas tu. Itu. Ini pun rasa dekat 20 tahun ada pokok besar-besar ni. Lepas tu kawasan dia, hidupan dia selalunya ni lah. Kita panggil siput beliung lah. Kami panggil siput beliung. Ada setengah lagi tempat lain dia panggil lain lah kot. Siput belitung kita panggil ni pun. Siput belitung. Tu macam tiruh tu. Ini kita tengok. Ini dia kelopak buah tu tadi. Buah berembang tu. Dia bulat. Ini dia punya tangkai. Ini dia punya kelopak lah kita panggil. Kelopak buah berembang. Yang ini dia buah dekat pokok ni. Dia muda lagi. Buah pokok berembang ataupun perepat. Perdada pun orang panggil sama jugalah. Nama tempat lain, nama panggilan pun lain. Ini pokok dia tu menyayup tinggi tu. Banyak cabang. Itu pasal orang panggil ketua hutan bakau. Sebab kalau kita masuk dekat muara, kita nampak dia dulu. Pasal dia tu paling tinggi. Yang ini kita panggil pokok bakau. Dia beza dengan pokok perepat ataupun berembang tadi. Dia akar dia dari batang pokok dia. Akar dia dari batang pokok ni. Dia bawa ke bawah, atas bawa ke bawah. Macam sarang, macam kaki labah-labah lah. Tengok. Dia menyucut bawah, dia hendakkan tanah tu. Ini. Dia akan pergi ke tanah. Ni dia punya akar lah. Dia tumbuh dekat batang utama dia. Dia ni adik-beradik lah. Mereka berjiran. Berjiran dengan pokok berembang tadi. Ataupun pokok perdada tadi. Mereka dekat-dekat ni. Tapi satu kawasan lah. Anggapnya kira berjiran lah ni. Kawasan dia ni pun siput belitung pun banyak. Tapi dia beza sikit. Pokok berembang tu. Pengetahuan saya lah tak ada lah siput timba ni. Tapi dekat pokok bakau ni. Dia ada banyak siput timba. Itu dia punya batang. Dia kawasan berpasir, berselut. Berselut dalam macam tu lah. Itu dalam tu. Sampai lutut pun mau tu. Dia punya akar. Baru nak tumbuh kat batang. Udah lama nanti dia akan sampai ke bawah.
Macam labah-labah punya kaki lah. Ini yang tengah muda. Yang ini dah tua dah. Itu yang sampai ke bawah tu. Dia punya akar dia. Dia punya apa ni? Bunga dia putih lah. Bunga dia putih. Bakau minyak ni. Pucuk dia unik dekat tengah-tengah ni. Dia ada macam kerih tajam ni. Yang itu dia punya buah lah. Buah pokok bakau ni. Dia panjang. Dia panjang macam jari lah. Jari panjang tu. Pokok bakau ni. Dia macam ada penukul kat depan ni. Ni tajam. Bila dia jatuhnya selalu dia macam inilah. Straight macam ni. Tuhan dah jadikan selengkap-lengkapnya. Dia tajam. Buah pokok bakau ni. Ini saya tak pernah tengok lagi apa benda ni. Ini mungkin dia punya pucuk muda nanti bila dah jatuh ke selut tu dia akan tumbuh lah. Selalunya orang nak tanam dia selalunya dia buat macam ni lah. Kalau nak tanam bakau supaya tidak pupus. Dia macam ni lah. Dia straight macam ni. Maknanya dia straight. Kalau kita tanam macam tu. Mudah-mudahan tumbuh ni nanti. Yang saya tanam ni. Dia punya daun ni. Pepat tadi dia hampir bulat. Ini dia bujur. Dia bujur. Lepas tu dia. Sama juga. Dia macam licin. Dia tebal. Dia rapuh. Dia punya daun tu. Ini pokok bakau punya daun. Ini pokok berembang tadi ataupun perepat. Beza lah dia punya daun. Pokok bakau ni selalu orang buat kayu arang lah. Sebab dia apa ni, dia ada unsur minyak lah. Dipanggil apa saintifik dia, tanin ke apa. Dia boleh besar ni pokok ni. Ini baru dia punya kecil budak lah, baru anak ni. Lagi satu kalau kita buat tiang-tiang dekat laut ke, kalau dalam air, kalau piling ke buat dalam tanah, dalam laut tu beratus tahun dia masih merah lagi. Dia punya kekuatan. Kita boleh panggil dia macam besi lah. Maknanya hampir dengan kekuatan besi. Besi berkarat. Tapi pokok ni kalau kita buat piling ke buat dalam air memang tahan. Beratus tahun dia masih merah lagi keras. Sebab ada unsur apa ni. Kita panggil tanin. Tanin ke apa benda ke. Tanin, tunin apa. Macam itulah. Boleh rujuk lah dekat dalam tu. Dalam YouTube ke. Tapi kelemahan dia pokok batang bakau ni. Dia kalau atas darat. Dalam seminggu lah kalau kita letak luar. Dia akan jadi berdebu lah. Serui. Jadi lembut lah. Yang dia reput. Dalam 2 minggu kalau kita buat pendayung ke apa kan. Kalau kita biar lama kena hujan. Dia akan mereput. Jadi lempung, ringan lah. Kalau dia kering ni. Kalau atas darat. Kalau dalam air. Beratus tahun. Dia boleh tahan ni. Dia bunga dia putih lah. Satu pokok bakau ni berbanding dengan pokok berembang atau perepat, dia ujung daun dia ada macam jarum tajam tu. Ni. Dia tajam ujung daun tu.
Yang ini pula, yang luruh-luruh ni dia tak banyak cabang. Ini kita panggil pokok kayu bakau minyak lah. Ni yang serit-serit dia kecil-kecil je. Dia serit selalu kita buat pancang, buat galah pun boleh lah kalau terdesak. Dia punya ni. Memang serit-serit lah kayu dia. Ini contoh pokok dia kalau dah besar, pokok apa ni, bakau kurap. Dia besar. Kalau yang minyak dia kecil-kecil je kita buat pancang. Ini untuk buat, kalau yang besar-besar ni kita buat apa ni, tiang-tiang apa ni, jambatan ke dekat dalam laut. Dia tahan. Buat kayu bakau, kayu arang pun boleh. Ini dia punya akar lah ni. Dia punya akar. Dia turun ke bawah. Ini kurap ni yang saya tunjuk tadi tu. Pokok dia besar-besar lah. Dia memang macam berkurap lah. Lagi satu perbezaan dia daun lah. Bakau kurap, bakau minyak. Bakau minyak dia tak ada dia punya ni. Dia tak ada duri macam jarum tadi. Ujung daun dia. Mana ini pokok ni lah. Bakau. Ini kita panggil bakau kurap lah. Dia akar dia dari batang pokok tu. Sampai ini yang besar. Ini kita tengok dia. Bakau kurap dia punya kulit ni macam ni lah. Macam berkurap aja, berkropin-kropin. Pokok bakau minyak dia punya akar dia macam ni lah. Macam payung, macam sotong punya kaki bercerambil. Tu. Sama juga, sama situ. Ini kita panggil kayu inci lah. Kalau kita tebang dulu pokok bakau, kita panggil kayu inci sebab dia tak ada besar dia punya batang pokok ni. Dia licin aja, dia lagi satu dia straight. Dia akar pun dari batang pokok. Perepat aja lain. Perepat dia akar dia tajam macam kun tu. Okey, alhamdulillah kita dah selesai penerangan ringkas lah tentang apa ni rumah-rumah ikan bersarang lah, makna ikan bertelur lah. Kurang-kurang sikit kita kena tahu sikit lah tentang pot kita nak mancing tu ke macam mana. Kalau kita pergi aja, ibarat kita pergi pekan, kita pergi terus aja pekan tapi kita tak tahu kita punya tempat tu. Kurang-kurang kita tahu apa ni, ada 3 jenis pokok ni, mana dekat situ lah tempat ikan bersarang. Dia macam mall lah, tempat tumpuan dia bertelur. Dia apa ni, dia bertelur, lepas tu dia hidup lah dekat hutan-hutan bakau tu, dekat akar dia tu. Ibarat macam perlindungan lah. Rasanya cukup lah, takat itu je lah penerangan sedikit, moga bermanfaat. Okey, Assalamualaikum, assalam horas.